Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu dah balik nak jawab sikit lebih kurang komen-komen hak kita berkenaan dengan budak sekolah baru berlaku accident mari di Bukit Pula tu, banyak komen. Lepas tu tak ada nak jawab. Sebab apa? Mari tu bukan balik nak pergi ambil nak ambil berita situ dak, balik nak pergi klaim. Cuma lalu jalan dak sebentar ambil gambar sikit. Tu nak before kita tahu, warga tahu. Nah situ. Dah. Lepas tu mari tanya kru. Kru lebih kurang lepas ada sudah kerja tu tak. Mari tanya kru sekolah dia lah lebih kurang. Kru atau boleh daripada sign dia hak selamat itu ada seorang dah. Hak selamat segar sikit pada orang lain. Nah dia katanya for dia daripada golok dia ikut di mari ada sayak dah untuk nak ngaji di Kelah Mauti, kerana belum dah ni Fai duduk di pacarat dah, hall pacarat duduk di Kelah Mauti, dia ada hall pacarat di situ. Lepas tu boleh puasa ni Fai minta nak kelik duduk rumah. Minta nak kelik duduk rumah. Lepas tu pagi mari petai kelik. Dan setelah mana mari pagi tadi tu hak golok dekat sayat dia jalan tulur dah. Sayat dia bepak ni lah. Dah. Jalan tulur. Hala pagi nak mari tadi tu dah motor sore hak meninggal tu dah. Bini kabar kata tak pandang mana lah, baru pandang motor. Lepas tu bila mari tadi Fai duk beramak for dia main motor lah. Nah, kru duk royak. Royak kata sign dia hok royak, hak selamat sore tu dah. Dia beramak main motor, lepas tu baru duk gile cucuh bede apa bede gesek. Tu mulitah aku cucuh bede lepas komung, aku litah pula cucuh bede lepas mah lagu tu lah. Lepas tu bos apa di situ tu dah boleh jadi selak kalau mana paling kau lain tak ada tengok dah lari dengan derah saling tu. Dah tepuh tie api jalan, api suluh jalan tu dah tepuh tie api situ. Hak depan ni hak bawa motor depan ni dah mati selalu duk atas tembok tu. Lepas tu hak belakang tu necak kena motor hak guria hak belakang ni. Dah sakit berat sore hak gen mula-mula tu gua hak mati tu sakit berat. Bini tu semalam tu bomo royak sore tua buat klik rumah. Buat klik lah pada masa sakit ni bomo tak jamin lah. Dia 90% dengan 10% lah. Gitulah hidup dengan mati. Nah, lepas tu adalah sore lagi. Hak segar gitu. Hak paling sakit sikit lah. Cedera sikit lah. Hidup kecek dia royak gitulah lebih kurang. Kalau kira nak betul jugalah sebab bomo dah doktor pesak tu ada dalam poket luar tadi tu bede gesek bekas Fai duk main lah betul dengan budak duduk ayak tu. Tak ada nak Ganada punya mana ayak kata peristiwa mari tu bukan tu budak balik sendiri dak belaga. Nah tu lah salah tu ada tanya balik ke belaga. Budak tu dia belaga sama sendiri. Nah tu. Lepas tu budak mana budak Sungai Golok, budak Golok dengan budak Sayak. Antara dua tu. Lepas tu gapo sebabnya dah dia duk main motor dah bila nak pergi sekolah. Lebih kurang gitulah, ada silap salah. Tak ada nak apa ni. Tak ada nak tengok jalan kalau mana gitulah. Kita nak ambil salah tak budak tapi benda berlaku dah kita terima dah. Cuma buat pengajaran hak akan datang lagi. Hak tak siapa lagi, anak siapa. Kalau siapa dia, sayang dia ada main motor gapo tak beringat tu dah. Dia tak beringat lah situ. Lepas tu dah sekali lagi nak ucap dah nak ucap salam takziah innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada mangsa dan juga keluarga dak untuk di bulan puasa ni berhati-hati di jalan raya dah, kerana kalau bawa kereta ni dah banyak kes buat kita nak ngatuk telak lalat dah puasa ni banyak berlaku gitu dah. Itu harap semoga kita semua selamat. Assalamualaikum.